Orang sakit saraf dengar ni, kalau korang dah cuba macam-macam tapi masih tak lega, itu tandanya saraf korang tengah menjerit minta bantuan. Sebab bukan semua sakit tu datang dari lenguh biasa. Ada yang berpunca dari saraf yang haus dan aliran darah yang tak lancar. Mak aku jenis yang memang jaga kesihatan kerja berat. Dia jarang buat makan pun pantang. Tapi pelik, kaki tangan dia tetap rasa mencucuk. Bukan sakit biasa tau, tapi sakit yang macam kena renjatan elektrik. Mak pernah mengeluh kat aku sebab dah cuba macam-macam urut sana sini sapu, macam-macam jenis minyak makan ubat urat, tapi kebas tetap tak hilang juga. Sampai satu hari, aku teman mak jumpa doktor pakar. Doktor cakap, ini bukan lenguh biasa, ini saraf dah kekurangan nutrisi, radang tersekat dan toksin berkumpul dalam sistem saraf. Maksudnya ramai orang tak tahu sakit mencucuk ni bukan semata faktor usia. Kalau setiap hari susah nak gerak tangan, rasa kebas, semut-semut dan badan cepat lesu, itu tanda saraf dah penuh radang lama. Aku terus ikhtiarkan mak aku cuba kapsul Skatika. Ia formula nutrisi saraf berasaskan herba semula. Jadi seperti dama merah getah kemenyan India dan daun pegaga. Fungsinya pulihkan saraf yang degil, lembutkan urat yang keras, singkir radang dalam badan dan lancarkan semula aliran darah. Ia bantu saraf pulih dari dalam. Mak amal 2 biji sehari, 1 biji pagi dan 1 biji malam. Aku siap pesan beli terus 2 botol untuk baiki habis-habisan dari minggu pertama. Hari ketiga, mak dah rasa badan makin ringan. Hari kelima, pergerakan makin lawas, tak rasa kaku lagi nak bangun tidur. Hari ketujuh, mak senyum sendiri, kebas makin surut, sendi pun dah tak rasa ketat. Sampai mak cakap kat aku, patutlah kaki asyik mencucuk, rupanya saraf mak dah lapar nutrisi bertahun-tahun. Sekarang badan mak makin ringan, tidur pun lebih lena dan tenaga pun naik. Yang penting kapsul Skatika ni bukan produk sembarangan. Ia telah melalui ujian makmal yang sah di bawah pengelasan produk makanan. Selamat sebab guna bahan semula jadi. Kalau korang tengah hadap sakit saraf dan kebas, jangan tunggu sampai makin melarat. Baiki dari dalam, baru sakit senang hilang. Try kapsul Skatika. Konsisten 2 biji sehari je. Untuk hasil cepat, aku syorkan ambil 2 botol. Saraf sihat, badan pun lega. Skatika ni memang efisien bekalkan nutrisi pada urat. Klik link di bawah sekarang dan settlekan masalah dari akar saraf korang.